Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Seperti biasa kita mulakan kelas bacaan akta ataupun enactment Undang-Undang Keluarga Islam dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ورب محمد عليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, khabar tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT atas limpah serta rahmat dan kurniaan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam kelas bacaan akta ataupun enactment Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri. Saya doakan rakan-rakan dan sahabat-sahabat semua sentiasa berada dalam kesihatan dan keafiatan yang baik, untuk terus beramal, melakukan kebaikan serta memperkukuh hubungan dengan pencipta kita Allah SWT, dan semoga dengan kekuatan iman ini kita akan terus dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmat yang akan Allah SWT turunkan pada keluarga kita. Jadi Alhamdulillah, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, minggu lepas kita telah mengikuti ataupun kita telah membaca serta menghuraikan peruntukan Seksyen 87 Akta ataupun enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Dan seperti mana yang saya selalu sebut, bila saya baca akta di wilayah Seksyen 87, bermakna di negeri-negeri yang lain, kalau katakan tuan-tuan dan perempuan berada di Kelantan ke, Terengganu ke, di Perlis ke, di negeri yang lain, boleh buka kepada seksyen yang selepas pada itu, di mana peruntukan ini dia punya kandungan dia adalah lebih kurang sama saja. Jadi kita telah melihat dan membaca peruntukan Seksyen 87 yang peruntukan masih lagi berkaitan dengan hadanah ataupun jagaan ataupun penjagaan anak-anak yang masih kecil. Dan kalau kita lihat kepada peruntukan-peruntukan daripada Seksyen 81 sehinggalah Seksyen 87, tuan-tuan dan puan-puan, yang ini semua berkaitan dengan hak yang disebut sebagai hakul khadanah. Hak khadanah. Ha, dad, alif, nun, ta. Khadanah. Khadanah ni sudah ada sebut dah. Khadanah ni maksudnya, kalau dari segi bahasa dia makna jamb. Makna jam ni berdekatan. Jadi maknanya maksud dia di situ ialah
seorang ataupun kanak-kanak ataupun anak yang masih kecil yang tidak tahu bagaimana untuk menjaga diri mereka. Jadi mereka ni perlukan seseorang untuk mendampingi mereka. So seseorang yang boleh menjaga, memberikan kasih sayang, yang itu disebut sebagai hadanah. Dan kita telah antara peruntukan Seksyen 81 dan Seksyen 87 ni, saya disebut satu istilah lagi, iaitu istilah kafalah. Yang ni pun dia libatkan jagaan. Kalau kita baca peruntukan bila mana seorang anak lelaki itu berumur 7 tahun dan sampai umur disebut sebagai sinut tamyiz, dan seorang perempuan yang kanak-kanak perempuan umur 9 tahun, jagaan tu boleh pergi kepada bapa. Okey, yang tu disebut sebagai kafalah. So kita ada umur bawah daripada 7 tahun ataupun bawah daripada 9 tahun bagi perempuan, yang itu kita dah bincang berkaitan tentang hak hadanah. Dan kemudian bila anak tadi tu telah sampai kepada umur sinut tamyiz, 7 tahun lelaki, 9 tahun perempuan, yang tu perbincangan dia berkaitan dengan hak disebut hak kafalah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membaca peruntukan Seksyen 88, dan Seksyen 88 ini dia melibatkan satu istilah yang lain, dipanggil sebagai hak al-wilayah. So kita ada hadanah, kita ada kafalah, dan kemudian kita ada insya-Allah malam ni Seksyen 88 dia berkaitan tentang hak al-wilayah. Okey, so jadi istilah-istilah ni saya jelaskan pada tuan-tuan dan puan supaya kita mengetahui tentang perbezaan-perbezaan yang ada, sebab perbezaan istilah ni, sebab kalau kita tengok dalam konteks bahasa Melayu kita ataupun bahasa Malaysia, dia menggunakan perkataan penjagaan, sama ada hadanah pun disebut penjagaan, kafalah pun kalau kita baca peruntukan undang-undang pun disebut sebagai penjagaan. Bila kita tengok kepada Seksyen 88 ni yang kita nak tengok malam ni pun, kita tengok dalam peruntukan undang-undang tu pun dia cakap perkataan penjagaan. Okay? Sedangkan dalam istilah syarak ataupun istilah fiqah ni, dia ada istilah-istilah yang berbeza. Sebab tu saya gunakan perkataan hadanah yang kita dah bincang daripada Seksyen 81 sampai Seksyen 87, yang ini melibatkan peruntukan-peruntukan yang melibatkan penjagaan anak-anak. Kalau hadanah tu di bawah 7 dan 9 tahun, dan kafalah yang atas pada bila anak tu dah sampai kepada umur sinut tamyiz disebut kafalah. Dan yang kita akan tengok pada malam ini pula dia adalah istilah wilayah. So hadanah, kafalah, dan tuan-tuan dan puan kena ingat insya-Allah malam ni istilah yang kita akan lihat pada peruntukan Seksyen 88 ni, iaitu istilahnya adalah istilah wilayah. Okey, dan sebab tu kalau kita tengok kepada Seksyen 88 ni, dia punya tajuk jagaan ke atas orang ataupun jagaan perkataan ni dia semua sebut penjagaan. Hadanah penjagaan, kafalah penjagaan, yang ini pun disebut sebagai penjagaan dalam bahasa Malaysia. Tetapi dalam bahasa Arab ataupun istilah fiqah iaitu al-wilayah. So bila kita sebut perkataan wilayah, maknanya dia jagaan ke atas diri. Okey, ke atas diri anak tersebut, dan juga ke atas harta anak tersebut. Okey, so kalau katakan dia penjagaan ke atas diri anak tersebut dan penjagaan ke atas harta mal anak tersebut,
dan istilah yang kita pakai dalam bahasa fiqahnya iaitu al-wilayah. Kita tak sebut hadanah, kita tak sebut kafalah, kita sebut al-wilayah. Okey? Okey. Sekarang kita tengok pada seksyen 88 tu disebut jagaan ke atas orang dan harta. Dan seksyen 88 ni tajuk besar dia iaitu orang yang berhak kepada jagaan. Nampak? Digunakan perkataan jagaan. Tapi tuan-tuan dan puan boleh letak di dalam kurungan di sini, dalam konteks seksyen 88 ni, kita buat kurungan di situ. Jagaan yang dimaksudkan di sini ialah al-wilayah. Dia bukan khadanah, dia bukan kafalah. Dia adalah wilayah. Okey, itu orang yang berhak kepada jagaan. Okey, seksyen 88 kurungan 1 kita baca, sungguh pun hak terhadap hadanah. Nampak? Jagaan. Sebab tu dalam undang-undang ni digunakan perkataan hadanah. Kalau sebut sungguh pun hak terhadap jagaan. Macam atau jagaan anak mungkin terletak hak pada seseorang lain. Okey. Peruntukan seksyen 88 ni dia kata sungguh pun hak terhadap hadanah. Itu yang kita sebut sebagai hakul hadanah. Hadanah, saya ulang balik, hadanah ni maksud dia jagaan dampingan tu. Makna yang anak tu kasih sayang anak, pendidikan anak tersebut. Okey, yang tu kita sebut sebagai al-hadanah. Okey, jadi disebut tu sungguh pun hak terhadap hadanah atau jagaan anak mungkin terletak pada seseorang lain. Okey, kita dah tengok dulu. Contohnya seksyen 81 kita dah tengok dulu. Sebut secara jelas, betul tak? 81 kurungan 1 kata tajuk dia berkaitan tentang hadanah. Dia sebut di situ, dia kata sama ada dalam perkahwinan ataupun selepas perceraian, ibu adalah mempunyai hak jagaan, nampak tu? Hak hadanah ke atas anak yang masih kecil. Okey, jadi maknanya bila mana kita baca seksyen 81 tu, maknanya hak hadanah tadi tu berada dalam jagaan ibu. Sebab peruntukan undang-undang seksyen 81 dia bercakap tentang hadanah. Dia bukan bercakap tentang al-wilayah. Jadi walaupun anak yang masih kecil tadi dalam tempoh perkahwinan ataupun selepas perceraian, anak tadi tu dijaga oleh ibu dia. Jadi sungguh pun hak terhadap hadanah atau jagaan anak tadi mungkin terletak pada seseorang lain. Jadi seseorang lain ini contohnya berdasarkan seksyen 81 kurungan 1, okey, anak tadi tu berada dalam jagaan ibu. Jadi walaupun anak tadi tu berada dalam jagaan ibu, okey, dan disambung di situ bapa adalah penjaga hakiki. Sebab diguna perkataan di sini tuan-tuan dan puan disebut sebagai penjaga hakiki. Saya ulang balik, seksyen 88 ni dia bercakap tentang penjagaan, bukan hadanah. Dia bercakap penjagaan ni tentang wilayah. Okey, jadi maknanya kita boleh baca di sini bapa adalah wali, nampak? Penjaga di sini wali. Wilayah itu, okey, wilayah tu jagaan. Wali penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa. Okey? Jadi maknanya seksyen 88/1 ni awal perenggan tu disebut walaupun anak tadi dijaga oleh ibu dia. Okey? Sebab kan kita tengok dulu seksyen 81 kata ibu dalam konteks hadanah, ibu adalah mendapat hak yang paling utama untuk menjaga anak tadi, anak yang belum dewasa, anak yang masih kecil. Sebab ibu ni dia ada sifat kasih sayang, dia ada sifat lemah lembut, okey, dia
ada sifat kesabaran. Jadi sebab tu Seksyen 81 dan di bawah hukum syarak disebut sebagai ibu tadi tu adalah yang paling utama untuk menjaga anak tadi. So jadi anak berada secara fizikal, anak tu berada dalam jagaan ibu. Dia duduk sama ada dalam masa perkahwinan ataupun selepas perceraian, anak tu dijaga, diberi kasih sayang oleh seorang ibu. Tetapi bagaimana dengan keadaan diri anak tu sendiri? Bagaimana dengan keadaan harta anak tadi tu? Bila kita bincang tentang diri anak, kita bincang tentang jagaan ke atas harta anak tadi, kita tak sebut tentang hadanah. Kita sebut tentang wilayah. Jadi dia sebut di situ, dia kata bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa. Jadi maknanya kalau kita tengok setakat ni, kita boleh ringkaskan bahawa bila kita bercakap tentang hakul hadanah, orang yang paling utama dan yang pertama untuk mendapat hak hadanah tadi tu adalah ibu. Manakala untuk wilayah pula, penjagaan ke atas diri anak dan harta anak, dan kita guna perkataan wilayah, Seksyen 88 ni sebut yang paling utama dan yang pertama atas hak wilayah, penjagaan ke atas diri dan harta anak tersebut terletak kepada seorang bapa. So hadanah ibu, manakala wilayah itu kepada bapa. Jadi sebab tu dia kata di sini, walaupun anak tu secara fizikal ada sama dengan ibu dia, tetapi dalam konteks menjaga diri anak, memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Kalau anak tu ada harta, penjagaan kepada harta anak itu akan ditentukan oleh seorang bapa. Itu maksud dia. Dan kemudian apabila bapa telah mati, tadi masih hidup, sekarang apabila bapa tadi tu telah mati, maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu. Nampak? Guna perkataan jaga juga di sini. Hadanah pun jaga dia. Sebab tu tuan-tuan kena faham, walaupun disebut sini menggunakan perkataan menjaga di sini, maksud dia tu berbeza. Dia bukan bercakap tentang, peruntukan dia bukan tentang cakap tentang hadanah. Dia bukan cakap tentang kafalah. Dia bercakap tentang wilayah. Maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan. Saya ulang balik tuan-tuan, ingat Seksyen 81 dulu, betul tak? 81/1 dia sebut ibu adalah orang yang paling utama, yang pertama mendapat hak jagaan. Jagaan di situ sebagai hadanah. Kemudian Seksyen 81/2 dia sebut bila mana ibu hilang hak kelayakan, ibu tu telah mati, dia akan turun, betul tak? Dia akan turun pada ibu, kepada ibu, nenek, kemudian kepada bapa, kemudian kepada adik-beradik. So, dia ada susunan-susunan hak hadanah di situ. Begitu juga dalam konteks wilayah ini. Dalam konteks wilayah ini, peruntukan Seksyen 88 sebut kalau bapa tadi tu telah mati, maka sekarang hak wilayah tadi tu turun kepada siapa? Maka disebut di sini. Yang pertama, datuk lelaki di sebelah bapa. Paternal grandfather. Bapa kepada bapa. Bila bapa tadi tu mati, dia akan pergi kepada bapa, kepada bapa. Kemudian selepas bapa kepada bapa tadi tu, disebut di sini wasi yang dilantik menurut wasiat bapa. Mana bapa yang meninggal dunia tadi tu, masa hidup dia kata bila mana dia mati, orang yang akan jaga anak tadi, jaga diri anak tadi,
yang akan memberi perlindungan kepada anak tadi, yang akan jaga harta anak tersebut, tadbir harta anak tersebut, turun kepada wasi. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai executor. Okey? Jadi wasi ni adalah orang yang dinamakan dalam wasiat bapa. Mana bapa tadi tu telah tinggalkan wasiat, dia kata bila mana aku mati nanti, okey, hak jagaan, okey, hak jagaan wilayah yang ada pada aku masa aku masih hidup ini, aku perturunkan kepada A contohnya, kepada B. Jadi A tadi tu adalah wasi kepada bapa. B tadi adalah wasi kepada bapa. So, wasi ni maksud dia ialah seseorang yang dinamakan oleh bapa yang kemudiannya meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia nanti, orang yang dinamakan dalam wasiat tersebut, yang inilah yang disebut sebagai wasi. So, nombor 2 dalam turutan tu adalah wasi yang dilantik menurut wasiat bapa. Kemudian C, wasi kepada wasi bapa. Maknanya bapa tadi tu telah meninggalkan wasiat kepada seorang A. Jadi A tadi tu adalah wasi kepada bapa. Kemudian wasi kepada bapa tadi tu pula meninggalkan wasiat kepada B. Maknanya bila dia mati nanti, okey, B pula yang akan menjadi wasi kepada anak, wali kepada anak yang masih kecil tadi. So dia jadi wasi kepada wasi bapa. So maknanya bapa tinggalkan wasiat kepada A, kemudian A pula tinggalkan wasiat kepada B. Okay, so jadi B tadi tu adalah wasi kepada wasi bapa. So maknanya daripada sudut keutamaan, wasi kepada wasi bapa ni dia duduk nombor 3. Kemudian yang keempat, wasi datuk lelaki di sebelah bapa. Okey? Wasi datuk lelaki di sebelah bapa. Okey, kita dah tengok tadi. Okey, datuk sebelah bapa dia nombor pertama. Okey? Mana selepas daripada bapa tadi tu meninggal, orang yang nombor 2 yang dapat hak wilayah tadi tu adalah datuk kepada cucu tadi tu. Anak kepada bapa tadi. So, datuk tadi tu dia jatuh nombor 2. Okey, kemudian datuk tadi tu dia ada meninggalkan wasiat. Okey, dia ada meninggalkan wasiat melantik A sebagai wasi dia untuk menjaga cucu dia. So, wasi kepada datuk, okey, ataupun bapa kepada bapa tadi, okey, ataupun datuk kepada cucu ataupun budak tadi tu, dia jatuh nombor yang keempat. Dan yang kelima ataupun E, iaitu wasi kepada wasi datuk di sebelah bapa. So mudah saja, tuan-tuan. So maknanya mula bapa, kemudian datuk ataupun bapa kepada bapa ataupun datuk kepada cucu tadi tu, budak yang masih kecil tadi. Kemudian wasi kepada bapa. Kemudian wasi kepada wasi bapa. Kemudian datuk ataupun wasi kepada datuk tadi, dan kemudian wasi kepada wasi datuk. Again, saya ulang balik, wasi ni apa dia? Wasi ni adalah orang yang dinamakan oleh sama ada bapa kepada anak yang masih kecil tadi tu, ataupun datuk kepada anak yang masih kecil tadi. Iaitu yang disebut sebagai wasi. Yang ditinggalkan dalam wasiat mereka. Okey, apa yang ditinggalkan dalam wasiat tersebut? Dia tinggalkan dalam wasiat tersebut, maknanya bila dia mati nanti, orang yang dinamakan dalam wasiat tersebut,
dia menjadi wali kepada anak yang masih kecil. Wali itu maksud apa? Iaitu penjaga ke atas diri anak tadi dan juga penjaga ke atas harta anak tersebut. Itu yang disebutkan sebagai wilayah. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak habis sakat tu. Seksyen 88 disebut dengan syarat bahawa dia adalah seorang Islam. Okay, ini syarat dia. Dia adalah seorang Islam, seorang dewasa, adalah siuman dan boleh dipercayai. Faham, So, syarat kepada wali ni apa? Syarat kepada wali apa? Iaitu mestilah beragama Islam. Kemudian seorang yang dewasa, itu berakal dan boleh dipercayai. Ada sifat amanah. Jadi kalau katakan seorang bapa yang tidak amanah, okey? Katakan seorang bapa tadi tu seorang yang kaki joli. Okey? Dia suka berhutang. Okey? Bagaimana nak mengharapkan dia menjaga harta anak dia tadi? Kalau katakan seorang bapa tadi yang kaya raya, dia tinggalkan harta yang banyak kepada anak dia. Jadi anak dia tu anak yatim. Dia lantik seorang wasi, katakan kawan dia. Ingat saya kata wasi tadi tu adalah mana-mana orang yang dinamakan dalam wasiat. Bapa ataupun datuk. So, ditinggalkan wasiat nama, tetapi wasi executor yang dinamakan oleh bapa ataupun datuk tadi bukan seorang yang amanah. Okey? Bila mana dia bukan seorang yang amanah, bagaimana nak mengharapkan dia untuk menjaga harta anak yatim tadi? Jadi, siapa yang akan kawal syarat ni? Syarat-syarat ni dikawal oleh mahkamah. Jadi, kalau katakan ada seorang wasi yang dilantik dalam wasiat bapa untuk menjaga harta. Kadang-kadang kalau kita tengok, ada kes-kes yang mana anak yatim ni, bapa dia kaya ataupun dia mungkin dapat hibah ke daripada mana-mana orang. Anak itu katakan umur 5 tahun. Kita tak boleh nak expect anak tadi tu boleh jaga harta tadi tu, tadbir dan ngurus harta tadi. Jadi harta tadi tu mestilah ditadbir oleh seorang yang dewasa. Dan seorang yang dewasa tadi itulah dianggap sebagai wali tadi. Okey, jadi kalau katakan dia bukan seorang yang amanah, bagaimana kita nak mengharapkan dia untuk mengurus harta tersebut? Jadi kalau apa yang berlaku di mahkamah-mahkamah syariah, sekiranya seorang wasi dilantik oleh bapa dan kemudian bapa tadi tu mati, okey, saat okey, mana-mana pihak, okey, mungkin saudara sebelah anak yang masih kecil tadi tu mendapati, ataupun mungkin ibu kepada anak tadi tu mendapati wasi yang dilantik oleh bapa kepada anak tadi tu seorang yang tidak amanah, tidak ada akhlak yang baik, tidak tahu nak mengurus harta anak. Kemungkinan harta anak tadi tu akan habis dibelanjakan oleh wasi tadi. Jadi mana-mana pihak yang mengetahui kedudukan tersebut, dia boleh filekan kes di mahkamah syariah untuk mencabar pelantikan wasi tadi ke atas anak tadi. Itu peranan mahkamah syariah. Jadi kes ini, tuan-tuan dan puan, kita tengok kadang berlaku dalam realiti dalam masyarakat kita, bagaimana anak-anak yatim, harta-harta mereka ni habis dikerjakan, dilupuskan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi di situlah pentingnya dalam Islam, dalam konteks undang-undang ini, Seksyen 88 ni menyebut tentang wilayah. Okey? Jadi apa tujuannya pelantikan wilayah ini? Wilayah ini, jagaan ini penting supaya kemaslahatan tu
maksud syariah ialah untuk memastikan kebajikan anak tadi itu terjamin. Dalam konteks ni harta dia. Betul? Kita dah banyak kali dah bincang dalam Islam, maqasid syariah itu antara lain dia ialah hifzul mal. Okey, menjaga harta. Dalam konteks Seksyen 8 ni, harta siapa yang nak dijaga? Seksyen 88 ni, harta yang nak dijaga ialah harta anak-anak yatim tadi tu. Anak-anak yang masih kecil, yang belum dewasa, yang tak tahu bagaimana nak menguruskan harta dia. Okey? Dalam konteks realiti yang berlaku tuan-tuan banyak. Kita akan tengok kadang-kadang ramai anak-anak yatim ni yang memiliki harta yang banyak. Tetapi kalau ianya diserahkan kepada orang yang tidak ada sifat amanah, maka harta anak anak yatim tadi tu akan habis. Jadi sebab itulah dalam peruntukan Seksyen 88 ini disebut secara jelas bahawa syarat kepada seorang wali tadi tu, dia mestilah seorang yang beragama Islam, dia mestilah seorang yang dewasa, dia mestilah seorang yang berakal, dan dia mestilah seorang yang ada sifat amanah. Empat-empat syarat ini, kenapa ditetapkan dalam undang-undang? Kenapa ditetapkan dalam syariat Islam? Sebab untuk menjaga kemaslahatan dan kebajikan anak tersebut. Siapa yang akan mainkan peranan ini? Mahkamah lah. Mahkamah syariah lah yang akan memainkan peranan untuk mengawal hakim-hakim yang dilantik, hakim-hakim syar'i yang dilantik, yang akan mengawal selia peruntukan Seksyen 88 ini dan memastikan harta anak tadi itu akan dapat dijaga dan dilindungi dengan baik. Okey. Itu Seksyen 88 kurungan 1. Manakala Seksyen 88 kurungan 2 menyebut bapa adalah sentiasa mempunyai kuasa paling luas untuk membuat melalui wasiat apa-apa perkiraan yang difikirkannya baik sekali berhubung dengan jagaan anak-anaknya yang masih kanak-kanak dan berhubung dengan hal memperlindungi kepentingan mereka dengan syarat bahawa dia adalah siuman sepenuhnya. Okey? Seksyen 88 ni, kurungan 2 ini, maksudnya tuan-tuan dan puan, dia memperuntukkan kuasa bapa tadi. Seorang bapa mempunyai kuasa paling luas untuk membuat melalui wasiat apa-apa perkiraan yang difikirkannya baik sekali berhubung dengan jagaan anak-anaknya. Maknanya dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan, peruntukan Seksyen 88 kurungan 2 ini membenarkan seorang bapa untuk meninggalkan wasiat. Okey? Wasiat ni, seperti mana yang kita sedia maklum, dia adalah merupakan instrumen yang akan berkuat kuasa selepas daripada kematian. Okey, pembuat wasiat tersebut. Okey. Sekarang seorang bapa, kita dah tengok pada peruntukan Seksyen 88 kurungan 1, dia adalah orang nombor 1 yang mempunyai hak jagaan. Jagaan di sini maksudnya wilayah. Jagaan yang dimaksudkan di sini bukan hadanah. Yang dimaksudkan di sini adalah wilayah. Wilayah maknanya jagaan ke atas diri anak-anak dan juga jagaan ke atas, perlindungan ke atas harta anak-anak tersebut. Jadi, kita sedia maklum bahawa dalam Islam, kita digalakkan, Nabi sebut, seorang Muslim, seorang yang beragama Islam, kalau tak boleh tidak, maknanya sebelum dia nak tidur, dia tinggalkan wasiat. Sebab dia tak tahu, kita tak tahu kan, sama ada kita besok kita bangun, kita ada lagi ataupun bangun-bangun tak boleh bangun daripada tidur. Jadi sebab tu digalakkan kita sebagai orang Islam untuk meninggalkan wasiat. Jadi wasiat ini adalah sebahagian daripada cara kita mengurus kehidupan kita. Dalam konteks perbincangan ini, iaitu wasiat seorang bapa
maknanya bagaimana seorang bapa, seorang wali, okey, digalakkan dan mempunyai kuasa yang luas untuk meninggalkan wasiat. Okey? Okey, berkaitan tentang apa? Berkaitan dengan jagaan anak-anak dia. Yang masih kanak-kanak dan berhubung dengan hal memperlindungi kepentingan mereka. Yang inilah tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok asas. Yang asas kita tengok kepada yang ada sekarang, amanah hibah. Banyak instrumennya yang ada dalam apa ni? Dalam apa tu, syarikat-syarikat amanah ataupun dalam institusi kewangan kita. Okey, kita ada hibah amanah. So hibah amanah ini adalah sebahagian daripada cara seseorang itu untuk meninggalkan dan mengurus harta mereka selepas daripada mereka mati. Jadi dalam konteks Seksyen 88/2 ini, selama mana bapa tadi itu siuman, berakal, okey, dan wasiat yang ditinggalkan tadi itu adalah untuk kebajikan anak-anak tadi, okey, maka itu kuasa yang diberikan oleh peruntukan 88/2 kepada bapa tadi. Itu yang disebut tentang kuasa bapa untuk membuat wasiat. Walau bagaimanapun walaupun ada kuasa macam ni, kita kena ingat dia berbalik. Bila kita bincangkan tentang hak jagaan ni, tuan-tuan dan puan, dia melibatkan kepada kemaslahatan dan kebajikan anak tadi. Sama ada hadanahnya ke, sama ada kafalah, sama ada wilayah yang kita bincang pada malam ni, kesemuanya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kebajikan kepada anak tadi. Dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai the welfare of the children is of paramount consideration. Itu pertimbangan yang paling utama yang akan ditentukan oleh mahkamah. Jadi kalau katakan bapa tadi, walaupun Seksyen 88/2 ini membuat syarat-syarat dalam wasiat yang ditinggalkan, melantik wasi, executor dalam wasiat tersebut. Tetapi executor yang dilantik oleh bapa tadi, okey, seorang yang tidak amanah. Saya sebut dia seorang yang tidak amanah. Dia tak boleh nak jaga harta anak tersebut dengan baik. Dia bukan seorang yang pandai mengurus diri anak tadi. Maka pihak yang mendapati bahawa wasi yang dilantik ataupun wasiat yang ditinggalkan oleh bapa tadi itu tidak memberikan sebarang kebaikan kepada anak tadi, maka pihak yang berhasrat untuk mencabar instrumen wasiat yang ditinggalkan oleh bapa tadi itu boleh memfailkan tuntutan di Mahkamah Syariah, mencabar wasiat yang ditinggalkan oleh bapa tadi. Okey? Itu yang dimaksudkan dengan Seksyen 88/2. Kemudian kita pergi kepada Seksyen 88/3. Seksyen 88/3 berbunyi subsection 1. Maknanya subsection 1 ni merujuk kepada Seksyen 88/1. Tidaklah terpakai jika terma-terma dan syarat-syarat bagi surat cara yang meletak hakkan harta pada kanak-kanak itu secara nyata yang tidak membenarkan orang yang tersebut di dalamnya daripada menjalankan apa-apa kuasa ke atas harta itu, dan dalam hal yang demikian mahkamah hendaklah melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu. Maksud di sini peruntukan Seksyen 88/3 ni agak panjang. Kalau kita baca sekali imbas agak sukar juga untuk kita faham. Tetapi apa yang saya boleh ringkaskan di sini, Seksyen 88/3 ini tuan-tuan, dia menyebut tentang penjagaan harta anak-anak yang masih
kecil. Dan dia bercakap juga di sini merujuk kepada seksyen 88-1, dan bila mana kita tengok seksyen 88-1 tadi, dia menyebut tentang kuasa bapa. Dia menyebut tentang bila bapa tak ada dan dia pergi kepada datuk. Kemudian bila mana datuk tak ada, datuk, dan kemudian yang ketiga wasi kepada bapa. Kemudian wasi kepada wasi bapa. Kemudian wasi kepada datuk. Kemudian wasi kepada datuk. Wasi ni makna apa kita tengok tadi? Maknanya individu yang dinyatakan dalam seksyen 88-1 tu, dia meninggalkan wasiat. So dalam wasiat tersebut ada diletakkan syarat-syarat. Ada diletakkan syarat-syarat. Katakan bapa tadi tu meninggalkan wasiat dengan terma, okey, yang tidak memberikan kuasa kepada wasi tadi tu untuk menjaga harta anak tersebut. Okey, dia lantik wasi. Tetapi wasi tadi tu tidak ada kuasa untuk menguruskan harta anak tadi. Jadi bila mana wasi yang dilantik tidak ada kuasa untuk menguruskan harta anak tadi, okey, dia akan defeat the purpose. Kita dah tengok tadi tujuan wilayah tadi, tujuan dilantik wali, tujuan kenapa Islam menetapkan mesti ada seorang wali harta ke atas anak tadi, ialah untuk memastikan harta anak tadi tu ditadbir dan diuruskan dengan baik. Itu tujuannya. Okey, seorang bapa diberikan amanah untuk menjaga harta anak tersebut. Di situ diletakkan syarat kenapa seorang datuk diberikan kuasa untuk menjaga harta cucu dia tu yang anak yatim tadi. Dan wasi yang dilantik. Maknanya tak boleh tidak, mesti ada seorang wali yang dilantik untuk mentadbir dan menjaga harta anak tersebut. Jadi seksyen 88-3 ni disebut, okay, dalam mana keadaan seorang bapa ataupun datuk yang meninggalkan wasiat, okey, kepada seorang wasi, tetapi dalam wasiat tersebut, okey, tak diletakkan kuasa wasi tadi tu untuk mengurus harta anak tadi. So apa akan berlaku? Saya dah sebut di sini, peruntukan seksyen 88-3 ni bermaksud dalam keadaan mana sekalipun mesti ada seorang yang dewasa diberikan kuasa, diberikan tanggungjawab untuk menjaga dan mengurus harta anak tersebut. Sehingga kan seksyen 88-3 disebut, kalau dalam keadaan tak ada seorang wali pun yang mengurus harta anak tadi, maka kuasa tadi tu diberikan kepada mahkamah. Mahkamah wajib dalam keadaan tersebut. Sebab tu dia kata sini, mahkamah hendaklah melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu. Okey? Maknanya kita boleh simpul bila mana kita baca seksyen 88-1, 2 dan kurungan 3 ni, okey, kita boleh simpulkan di sini dalam keadaan mana sekalipun mesti ada seorang penjaga ke atas harta anak tersebut. Dan kalau tak ada penjaga ataupun wali ke atas harta anak tersebut, mahkamah hendaklah melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu. Itu yang dimaksudkan dengan seksyen 88-3. Dan akhir sekali, kurungan 4 memperuntukkan 88-4 bagi maksud jagaan ke atas diri dan harta. Jagaan ke atas diri dan harta, saya dah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, jagaan di sini bukan bermaksud hadanah, bukan bermaksud kafalah. Jagaan di sini yang dimaksudkan dengan jagaan di sini iaitu wilayah. Okey, jadi bagi maksud wilayah ke atas diri dan harta anak tadi, seseorang hendaklah disifatkan kanak-kanak melainkan dia telah genap umur 18 tahun. So dah ada umur di situ. Kalau katakan dia lebih daripada umur 18 tahun, dia telah dianggap sebagai seorang yang telah dewasa.
Okey, dianggap sebagai seorang yang telah dewasa. Dia bukan lagi seorang kanak-kanak. Okey, jadi yang dimaksudkan dengan kanak-kanak di sini adalah mereka-mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun. Okey, jadi apa yang telah kita bincangkan daripada Seksyen 81 tentang hadanah, kemudian Seksyen 85 tentang kafalah, kemudian 87, 88 tentang wilayah. Okey, yang dimaksudkan dengan kanak-kanak tadi adalah mereka-mereka yang kurang umur mereka 18 tahun. Itu disebut age of majority. Adalah 18 tahun. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, apa yang kita boleh rumuskan daripada bacaan kepada seksyen 88 yang kita baca pada malam ini, kita boleh rumuskan dan kita boleh ringkaskan bahawa yang pertama, bapa ialah penjaga utama bagi diri dan harta anak di sisi syarak dan undang-undang. Maksud dia ialah bapa ialah wali utama bagi diri dan harta anak di sisi syarak dan undang-undang. Yang kedua, hak penjagaan berpindah kepada waris lelaki tertentu apabila bapa meninggal dunia. Okey, hak penjagaan di sini maksud dia hak wilayah. Penjagaan ke atas diri anak tadi dan juga harta anak tadi, dia pergi sebelah lelaki. Kalau hadanah, kita bincang dulu Seksyen 81, kita tengok semua ke arah perempuan. Ibu kepada ibu. Okey. Kemudian adik-beradik sebelah ibu. Okey, adik-beradik kepada anak yang masih kecil tadi tu. Okey, semuanya sebelah ibu. Tetapi bila kita bincang Seksyen 88 ini berkaitan tentang wilayah, kita bercakap tentang sebelah lelaki. Hak penjagaan berpindah kepada waris lelaki. Nampak? Bapa, kemudian datuk, bapa kepada bapa, kemudian wasi kepada bapa. Kesemuanya adalah sebelah lelaki. Kemudian yang ketiga, kita boleh rumuskan wasiat bapa mengenai penjagaan anak adalah sah dan mempunyai kesan undang-undang. Okey? Bapa tulis wasiat sebelum masa dia hidup, dia tinggalkan wasiat. Dalam wasiat dia kata bila mana aku mati, okey, hak penjagaan wilayah ke atas diri dan harta anak aku tadi tu aku serahkan kepada A, B, letak nama di situ. So yang A, B tu yang dikenali sebagai wasi. Dan yang keempat, mahkamah boleh melantik penjaga baharu jika kebajikan anak menuntut demikian. Ini kita dah baca dalam mana sama ada hadanah ke, sama ada kafalah ke, sama ada wilayah, kuasa mutlak tu ada pada mahkamah. Jadi maknanya mahkamah berperanan sebagai pengawal selia keadilan. Jadi kalau katakan bapa tadi tu seorang wali yang fasik, seorang yang jahat, dia tak boleh nak jaga diri anak tadi tu, seorang penjenayah yang tak layak untuk menjaga diri dan anak tadi tu. Jadi mahkamah boleh mengenepikan bapa tadi tu sebagai penjaga utama. Sebab tu saya katakan di sini peranan mahkamah, peranan kita semua. Tujuan hadanah, kafalah dan wilayah ni apa? Tujuan dia ialah untuk menjaga kebajikan anak tadi. Itu kita pusing macam mana sekalipun tuan-tuan, hak-hak ini kita dah belajar daripada Seksyen 81 sampailah kepada Seksyen 88 ini. Tujuan dia tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberikan perlindungan kepada anak tadi tu. Sama ada bila kita sebut tentang hadanah, memberikan kasih sayang kepada anak tadi, supaya anak tadi tu dibesarkan dalam keadaan penuh kasih sayang oleh seorang hadinah, ataupun harta anak tadi tu dijaga dengan baik oleh bapa dan juga sesiapa sebelah lelaki untuk menjaga kepentingan harta anak tadi. Dan akhir sekali, umur 18 tahun menjadi garis pembeza bagi status dewasa
dalam peruntukan ini. Mana bila mana kita sebut dalam section-section yang kita dah belajar ni sekarang, bila ada perkataan kanak-kanak, di situ dia merujuk kepada mereka-mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun. Alhamdulillah, kita telah tamat membaca dan menghuraikan peruntukan section 88 pada malam ini. Dan seperti biasa sebelum kita menamatkan kelas kita pada malam ini, saya silakan Hasan untuk membacakan soalan daripada rakan-rakan netizen kita pada malam ini. Silakan Hasan. Baik, dia ada 2 soalan. Dalam 4 soalan. Soalan yang pertama, bolehkah mahkamah menolak hak penjagaan seseorang walaupun dia adalah penjaga hakiki? Okey. Kita dah sebut dah tadi di sini peruntukan undang-undang dan daripada sudut hukum menentukan bahawa bila mana seorang wali mengikut susunan dia adalah bermula daripada bapa dan sebelah lelaki. Dengan tanggapan apa Dengan tanggapan bahawa kalau orang lelaki ni dia kawam, dia boleh beri perlindungan diri kepada anak tadi. Dia boleh jaga harta anak dia tadi. Tetapi dalam keadaan mana didapati bahawa bapa tadi ataupun datuk dia, kalau kata bapa dia meninggal ataupun bapa dia hilang pergi pada datuk dia, didapati bahawa datuk dia ni bukan seorang penjaga yang kalau katakan dia keluar pada Islam, dia hilang hak wilayah tadi. Kalau katakan dia seorang yang tidak siuman, dia hilang hak wilayah tadi. Kalau katakan dia bukan seorang amanah, dia akan hilang hak wilayah tadi. Persoalan dia siapa yang nak tentukan? Di sinilah tuan-tuan dan puan-puan yang peranan yang dimainkan oleh hakim-hakim mahkamah syariah. Jadi hakim-hakim mahkamah syariah inilah yang akan menentukan sama ada wali tadi tu adalah wali yang berkelayakan ataupun tidak. Contohlah paling mudah katakan seorang anak perempuan dia nak menikah. Wali dia tu itu disebut jagaan ke atas diri anak tadi. Wali dia adalah bapa dia. Tapi kalau katakan bapa dia tadi tu seorang yang fasik, kaki maksiat, dan tidak layak untuk menjadi seorang saksi dan seorang wali tadi tu, maka mahkamah boleh mengenepikan dia daripada menjadi seorang wali. Kalau bapa tadi seorang yang memang terkenal, katakan dia bankrupt, dia tak tahu nak uruskan harta dia sendiri, bagaimana nak mengharapkan dia untuk menjaga harta anak dia tadi? So jadi maknanya walaupun kita ringkaskan di sini walaupun dia seorang wali yang utama nombor 1, tetapi mahkamah masih lagi ada kuasa untuk mengenepikan dia dan melantik penjaga yang lain. Nampak? So jadi penjaga ni penting. Dan mahkamah lah yang akan tentukan sama ada penjaga tu ke atas harta anak tadi tu dia seorang yang amanah ataupun tidak. Baik tu. Soalan yang kedua, dalam situasi apakah mahkamah perlu melantik penjaga harta bagi seorang kanak-kanak? Dalam keadaan wali yang asal. Kita dah tengok tuan-tuan dan puan, Seksyen 88/1 dia dah menggariskan susunan dia. Bapa, betul tak? Kemudian datuk, kemudian wasi. Kalau katakan bapa tadi tu telah meninggal dunia, wasi kepada bapa, kemudian wasi kepada wasi bapa, kemudian wasi kepada datuk, dan kemudian wasi kepada wasi datuk. So yang tu peruntukan undang-undang dia gariskan ikut susunan siapa yang paling utama.
Tetapi siapa yang nak menentukan? Okey, nak menentukan sama ada kesemua wali-wali ini dia telah melengkapi syarat yang diperuntukkan dalam Seksyen 88-1. Dia sebut situ Islam, kan? Kemudian disebut di situ seorang dewasa, sioman berakal, dan yang paling penting dia mestilah seorang yang amanah. Jadi kalau katakan mahkamah mendapati bahawa wali tadi itu tidak berkelayakan, tidak ada sifat amanah, jadi mahkamah boleh remove yang tersebut. Mahkamah boleh ketepikan mereka ini dan melantik penjaga yang lain. Mungkin insan yang tak disenaraikan dalam Seksyen 88-1, tapi dia seorang yang amanah. Itu yang kadang-kadang kalau kita tengok sebelum pada ini, kuasa tu diberikan kepada institusi. Institusi yang diamanahkan untuk menjaga anak tadi. Okay, baik tu. Soalan yang ketiga, bagaimanakah mahkamah akan bertindak sekiranya wasi yang dilantik tidak amanah? Ya, mahkamah akan keluarkan perintah kan untuk mengenepikan. So, perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah tadi iaitu perintah mengenepikan. Okey, wali tadi itu sebagai penjaga yang utama dan mahkamah akan lantik yang lain. Apa alasan dia? Bahawa wali tadi itu, penjaga tadi itu adalah bukan seorang yang amanah. Dan sebab tu kan, apa yang kita nak sebut di sini, tuan-tuan dan puan dalam konteks kita ni, mana kalau kita tahu, ni yang hadis Nabi awal sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran itu berlaku. Apa kemungkaran yang berlaku ini? Kita nampak bahawa kita nampak bapa ataupun datuk ataupun wasi kepada bapa tadi tu kan, dia tak jaga harta anak yatim tadi. Okay? Dia tak jaga. Lepas kata mak dia meninggal, anak yatim tadi tu, harta dia tu habis dibelanjakan ataupun dibelanjakan secara tak adil lah oleh bapa dia tadi. So jadi siapa yang nampak kemungkaran tadi tu berlaku, dia boleh filekan kes tu di mahkamah, memaklumkan kepada mahkamah bahawa penjaga ni adalah seorang yang tidak amanah. Habis harta anak tu dikerjakannya. So mahkamah boleh lantik penjaga yang baru. Okay, Tok, soalan yang terakhir ni, kenapa wasi tidak diberikan kepada ibu untuk menjaga harta anak? Bukankah ibu layak memiliki hak hadanah tetapi tidak harta anak? Betul. Kalau kita lihat daripada peruntukan ini, kan, memanglah kan, sebab tu saya daripada awal tadi tu saya bezakan antara hadanah dan juga wilayah tadi tu. Okey, so jadi peruntukan-peruntukan yang ada ni, dia kedudukan dia sebegitu. Okey, cuma kalau kita tengok kepada katakan seorang bapa tadi. Okey, kalau katakan bapa tadi tu bukan seorang yang amanah, kan? Jadi ibu dia tadi tu dia boleh filekan kes di mahkamah, tak ada halangan. Sebab saya dah sebut dah tadi tu, peruntukan tadi sebut secara jelas kuasa yang ada pada mahkamah. Jadi kalau mahkamah mendapati bahawa ibu tadi tu bukan saja dia boleh jadi seorang hadinah yang dapat hak hadanah yang utama, tetapi dia juga seorang pengurus harta anak tadi itu yang terbaik. Jadi mahkamah boleh lantik ibu tadi tu sebagai wali. Sebab tu saya katakan tadi tu bahawa sekarang peranan mahkamah tadi tu ialah untuk memastikan harta anak tadi tu diuruskan dengan sebaik-baiknya. Sebab tu dikatakan di sini kuasa mahkamah disebut mahkamah hendaklah melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak itu. Diletakkan di sini kuasa yang diberikan kepada mahkamah. Okey, tu je soalan malam. Okey. Alhamdulillah. Pukul 10. Terima kasih Hasan. Bantu saya untuk bacakan soalan-soalan, dan saya harap semoga dengan pembacaan kita dan pandangan yang yang diberikan ini, ini pandangan saya bila lihat kepada tafsiran ini, dan sudah tentu kalau tuan-tuan dan puan filekan kes di mahkamah, akhirnya
keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim, itulah yang keputusan yang kita perlu patuhi. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, dan taatlah kepada pemerintah. Dalam konteks ini, bila mana kita filekan kes di mahkamah dan kita ikut kepada apa yang telah diputuskan oleh mahkamah. Okey. Terima kasih rakan-rakan, sahabat-sahabat semua yang dapat bersama dengan saya selama sejam dalam kelas bacaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam ini, dan insya-Allah panjang umur kita bertemu pada minggu depan, hari Jumaat insya-Allah. Kita jumpa pada hari Jumaat depan untuk kita sambung pada peruntukan Seksyen 89 Akta Undang-Undang Keluarga Islam wilayah-wilayah persekutuan. Jadi sehingga kita bertemu dalam siaran yang lain, jaga diri baik-baik, selamat bercuti, selamat berhujung minggu, dan saya seperti biasa doakan agar tuan-tuan dan puan-puan terus diberikan kasih sayang sama keluarga, untuk bina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.